Kami semua menuju ke Peratuak Kirisan untuk bermalam di sana. Kemudian kami sampai di satu ladang garam ni. Saya bergambar dekat, kemudian saya bergambar jauh. Tu tengok tu ladang garam. Kita duduk ni tempat dia proses garam. Garam. Oh, tengok tu. Pekerja dah tengok proses garam di ladang garam. Oh, amanya proses garam. Sini sejuk ni, 26-25 suhu. Di Pecaburi. Pecaburi. Tempat proses garam. Dia sama macam di Patani. Tapi sini ramai lagi. 100 orang lebih. Di proses garam. Ini gambar hok paling handsome sekali hari ni.